Okay, hari tu saya dah ajak dah sikit je lah cara nak pakai photoboard ni. Tapi saya rasa mungkin ada lagi kot yang tak faham ataupun masih lagi keliru lah untuk macam mana nak pakai dengan betul photoboard ni. Yelah, sebab photoboard ni tengok ada je lubang, tapi kalau kau silap cucuk, kau punya circuit tak jadi. Ataupun yang paling teruk, kalau silap cucuk terbakar lah komponen tu. Jadi saya nak terang lah dengan cara yang lebih detail dan harap korang faham. Dan harap ilmu ni bermanfaat lah untuk kegunaan kau nanti. Okay, saya rasa dengan senang lah. Saya rasa lebih senang kalau saya lukis kot. Yelah, semua benda senang kalau kita lukis kan. So ada infographic statement tu senang faham. Okay, kat sini kita terang yang kat atas dulu. Yang kat atas ni kita panggil segmen power segment lah, senang kata. Okay, dia ada dua lah. Satu kat atas, yang ni power segment ni, dan yang ni kat bawah. Untuk power segment yang macam ni, connection dia adalah horizontal ataupun melintang. Maksudnya kan lubang. Okay, untuk yang bawah ataupun yang sisi ni, lubang yang ujung ni dia ada connection secara melintang. Maksudnya sepanjang ni dia ada connection, dia ada besi. Dengan makna kata, kalau saya letak multimeter ujung ke ujung, dia akan bunyi lah. Dia akan bunyi beep 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 tu sebab dia ada connection. Tapi disebabkan connection besi dia melintang sahaja, jadi lubang yang atas dengan bawah ni tak ada connection. Atas bawah tak ada connection. Sebab dia melintang sahaja, bukan menenggak. Yang segmen yang ni dan yang ni kita panggil power segment. Dan disebabkan dia punya sifat ataupun dia direka macam tu, dia memudahkan kita untuk letak power dan ground dekat situ. Maksudnya kalau saya letak 5 volt kat sini, kat ujung ni saya letak 5 volt. Kalau saya letak 5 volt kat sini, kat satu lubang ni, sepanjang lubang ni akan dapat 5 volt. Sama juga kalau saya letak ground dekat lubang ni. Kat lubang ni saya letak ground, sepanjang ni akan jadi ground ataupun negative voltage. Itu yang dia senang tu. Dan kita pun akan pakai untuk power dengan ground, kita akan letak ujung-ujung. Tak kisahlah power kat atas ke, ground kat bawah ke, ataupun ground kat atas ke, power kat bawah ke, ikut suka. Tapi kebiasaannya 5 volt ke atas, power ke atas, dan ground ni kita akan letak di bawah sekali. Supaya memudahkan kita faham dan memudahkan orang lain juga untuk faham kita punya circuit dan schematic macam tu. Okay, baik. Yang tu bab satu untuk power segment. Yang ni kita masuk ke component segment pula. Okay, component segment kat mana? Component segment kat sini, yang besar ni. Satu, yang ni. Ni component segment. Apa tu component segment? Tempat untuk kita letak komponen lah. Resistor ke, IC ke, capacitor, inductor, zener, diode, semua tu komponen yang ada kaki sahaja. Maksudnya kaki tu yang ada, yang ni je lah kita boleh pakai, sebab photoboard ni kita nak cucuk macam ni. Jadi komponen yang ada kaki saja kita boleh pakai untuk photoboard. Okay, macam mana lubang-lubang ni lepas connect? Okay, untuk komponen punya segmen, lubang-lubang ni dia connect secara menegak. Tadi dia connect secara vertical. Tadi dia connect secara horizontal kan untuk power segment. Sekarang untuk komponen segment, dia di connect ataupun disambung secara menegak. Iaitu lubang yang ni semua sambung, ada sambungan. Okay, sama balik. Okay, lubang ni dia ada sambungan sepanjang sambungan tu, sepanjang lubang tu. Tapi kalau lubang agensi dia ataupun lubang sebelah dia tak ada sambungan macam ni. Tak ada sambungan macam ni, tak ada. Dia secara menegak. Maksudnya lubang yang 1, 2, 3, 4, 5 semua ni ada sambungan sekali. Maksudnya kalau saya letak multimeter kat sini dan kat sini, dia akan bunyi lah. Dia bunyi beep macam tu sebab ada sambungan. Tapi kalau saya letak multimeter kat sini dan kat sini, dia takkan ada bunyi. Pasal untuk komponen punya segmen, dia sambungan dia secara menegak, bukannya secara melintang. Okay, korang perasan tak satu macam ni, satu longkang besar ni? Longkang besar ni yang memisahkan
segmen komponen yang pertama dan segmen komponen yang kedua. Maksud kata yang connection sini ke sini akan mati kat sini saja. Dia hanya ada 1 2 3 4 5 lubang ni yang ada connection bersama. Untuk yang ni pula dia dah masuk ke kawasan yang berbeza. Dua segmen ni dia tak kawan sekali. Dia kawan sampai sini, lepas tu dia putus kawan. Ini kawan yang group lain pula. Sebab itulah diwujudnya longkang macam ni disebabkan kita senang nak letak IC yang macam ni. IC yang macam ni, kaki dia setiap tu ada function dia. Dan ada setiap IC mesti ada power dan ground. Dan lepas tak boleh power dan ground tu tak boleh samalah, nanti kang short. Sebab itulah kalau ada longkang macam ni, kita boleh letak je IC kat tengah tu. Supaya kat kaki ni, yang ni segmen ni yang ada connection untuk kaki belah ni, dan segmen ni yang ada connection untuk kaki yang kat sini. So mereka tak bergabung lah. Kalau bergabung akan short ataupun akan terbakar kau punya IC tu. Okay, baik. Takat tu saya rasa faham dah kau untuk semua. Kalau tak faham, just jangan segan, jangan malu, just tanya saya ataupun komen saya untuk video yang kali ni. Okay, saya rasa takat tu je kot video untuk kali ni berkenaan dengan backboard ni.